Kesihatan diperuntukkan 46.5 bilion ringgit. Jadi ini suatu peruntukan yang besar, merungkai beberapa permasalahan utama sektor kesihatan. Pertama, semua hospital dan klinik kerajaan akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Wat-wat hospital daerah seluruh negara dinaik taraf dengan peruntukan 100 juta ringgit. Peralatan perubatan lapuk akan diganti untuk disiplin baru 755 juta ringgit. SKMM bantu menyediakan 650 juta ringgit untuk meningkatkan ketersambungan internet di hospital awam, klinik kesihatan. Kerjasama bagi menyumbat luar pesakit ke hospital tentera, universiti dan swasta 140 juta ringgit. Klinik kesihatan turut diperkasa 30 juta ringgit. Kerajaan akan membina hospital, klinik dan blok tambahan meliputi di antara lain senarainya yang penuh saya lampirkan tadi yang betul, dia dianggap lampiran dan teks penuh itu sebagai dibaca. Ini hospital Sultan Aminah dan beberapa yang disenaraikan. Inflasi perubatan membebankan rakyat. Oleh itu 60 juta ringgit dana bersama kerajaan dan industri disediakan bagi memperkenalkan produk insurans asas mampu milik untuk semua. Dari caruman perlindungan insurans atau takaful, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 bagi bayaran premium insurans nyawa atau sumbangan takaful nyawa diperluas meliputi anak. Pengecualian duty stamp ke atas policy insurance atau sedia takaful dilanjutkan sehingga 2028. Hospital swasta dia benar menubuhkan tabung kebajikan hospital. Pendapatan diterima yang dikecualikan cukai dan pihak menyumbang layak mendapat potongan cukai walaupun perbelanjaannya harus dipantau. Pencarum KWSP boleh menggunakan simpanan dalam akaun sejahtera untuk melanggan pelan asas insurans atau takaful perubatan dan kesihatan. MySalam membayar tuntutan sebanyak 1.2 bilion ringgit dan akan diteruskan bagi tahun 2026 bagi membantu rakyat yang susah mendapat perlindungan.